akan mengulaskan sebuah perlawanan bola sepak bagi melengkapkan tugasan 2 subjek BMMB 1134 keterampilan berbahasa yang dibimbing oleh Encik Sharin bin Abdullah. Pada hari ini saya akan membentangkan terlebih dahulu berkenaan pengucapan awam yang meliputi maksud pengucapan awam, ciri-ciri pengucapan awam dan juga kepentingannya. Yang pertama sekali, pengucapan awam ialah satu proses menyampaikan idea, maklumat atau pandangan kepada khalayak ramai secara lisan dengan tujuan untuk memberi maklumat, mempengaruhi atau meyakinkan pendengar. Pengucapan awam biasanya dilakukan dalam pelbagai situasi seperti pertandingan di dalam kelas, ceramah, pidato, ucapan rasmi dan juga forum. Dalam pengucapan awam, penyampai perlulah menyampaikan mesej dengan jelas supaya mudah difahami oleh pendengar. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada ciri-ciri pengucapan awam. Ciri-ciri pengucapan awam yang pertama ialah mesej yang jelas dan tersusun. Isi yang disampaikan mestilah mudah difahami dan mempunyai struktur yang teratur seperti pendahuluan, isi dan juga penutup. Yang kedua pula, penggunaan bahasa yang sesuai. Bahasa yang digunakan haruslah sopan, mudah difahami dan sesuai dengan tahap pendengar. Yang ketiga, gaya penyampaian yang menarik. Penyampai perlu menggunakan intonasi suara yang jelas, ekspresi muka serta bahasa badan yang sesuai bagi menarik perhatian pendengar. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada kepentingan pengucapan awam. Pengucapan awam mempunyai banyak kepentingan. Yang pertama, menyampaikan maklumat kepada masyarakat dengan lebih berkesan. Yang kedua, membantu mempengaruhi pemikiran dan sikap pendengar terhadap sesuatu isu. Yang ketiga pula, meningkatkan keyakinan diri seseorang apabila bercakap di hadapan khalayak ramai. Selain itu, kemahiran pengucapan awam juga penting dalam bidang pendidikan, kerjaya dan juga kepimpinan. Keempat pula, keyakinan diri. Seorang pengucap awam perlulah yakin semasa bercakap supaya penyampaian menjadi lebih berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada para penonton yang hadir. Saya Nur Azka Janan Putih Zaidin selaku pengacara dan juga pengulas anda pada malam ini. Baiklah, para penonton yang dihormati, selamat datang ke studio pada malam ini untuk menyaksikan perlawanan bola sepak yang pastinya penuh dengan aksi dan juga debaran. Suasana di stadium sangat meriah dengan sorakan para penyokong yang tidak sabar untuk menantikan perlawanan bermula. Kini kita dapat melihat kedua pasukan mula memasuki padang dengan penuh semangat. Para pemain berjalan masuk dengan fokus yang tinggi, diiringi tepukan dan juga sorakan daripada penyokong masing-masing. Ini kita akan menentukan kelayakan Piala Asia 2027. Para pemain kini berbaris di tengah padang bersama para pengadil sebelum acara nyanyian lagu bagi kedua pasukan sebagai tanda semangat kesekanan dan juga penghormatan kepada pasukan masing-masing, iaitu nyanyian lagu negaraku dan juga nyanyian lagu negara Vietnam.
Baiklah, kini acara nyanyian sudah pun selesai dan para pemain diminta untuk bersedia bagi memulakan perlawanan. Kedua-dua pasukan mengambil posisi masing-masing di atas padang, manakala pengadil memeriksa keadaan terakhir sebelum busa permulaan dibunyikan. Inilah dia senarai pemain bagi skuad Harimau Malaya yang akan mewakili kita pada malam ini, iaitu pada jersey nombor 16 Shihan Hasmi sebagai goalkeeper, John Irazabal, Facundo Garces, Matthew Davis, Hector Hevel dan juga nombor 12 Arif Aiman. Baiklah, ini merupakan kedua-dua kapten bagi skuad Harimau Malaya dan juga pasukan Vietnam. Mereka akan berjabat tangan sebelum perlawanan akan bermula. Satu minit bertafakur bagi memberi ruang untuk mengucapkan taziah kepada pelajar-pelajar usia yang telah terlibat dengan kemalangan pada hari yang lalu. Tubuhan kita terarah semula kepada pasukan Malaysia dan juga pasukan Vietnam dalam membuat perbincangan dalam menentukan taktik untuk bermain supaya dapat mengekalkan kejayaan mereka pada malam ini. Baiklah, dengan bermulanya whistle ditiupkan, maka bermulalah permainan kita pada malam ini. Permainan ini adalah untuk menentukan siapa itu yang lebih layak mendapatkan Piala Asia 2027, dan saya berharap pasukan Malaysia dapat bermain dengan baik dan mampu mengharumkan nama Malaysia di peringkat Asia. Hasil permulaan ditiup. Malaysia memulakan dengan penguasaan bola di tengah padang. Arif Aiman menghantar hantaran kepada Dion Coles. Vietnam cuba menghalang serangan awal, tekanan tinggi kepada kedua-dua pasukan. Arif Aiman melakukan aksi manakala pasukan Vietnam nampaknya tidak berpuas hati terhadap Arif Aiman. Itu dia, pada awal-awal permainan sudah bermulanya perang psikologi antara kedua-dua pasukan. Kita dapat lihat di sini bagaimana Arif Aiman ditarik daripada belakang oleh pasukan Vietnam. Baiklah, sepakan percuma yang pertama berjaya melepasi garisan penalti, tetapi malangnya dikeluarkan oleh pasukan Vietnam dan bola bergerak ke atas dan ke atas. Itu dia Kirby Ong, tetapi malangnya mendapat pada pasukan Vietnam dan pasukan Vietnam membuatkan hantaran ke atas bagi
mendapatkan peluang untuk mencarikan gol. Namun pasukan Vietnam telah melakukan satu hantaran yang sia-sia kerana pasukan mereka telah memberikan bola tersebut kepada pasukan lawan. Baiklah, mari kita tengok yang seterusnya. Dengan ini, Vietnam telah memudahkan pasukan Malaysia untuk mengendali bola terlebih dahulu. Baiklah, macam yang kita nampak tadi, pasukan Malaysia mengepung dan Baiklah, macam kita nampak tadi, pasukan Malaysia mengepung dan membuat hantaran. Malaysia cuba membina serangan dari sisi kiri. Beberapa percubaan dan hantaran lintang hampir menguji penjaga gol Vietnam, tetapi pertahanan mereka masih tegas. Penyokong Malaysia bersorak dengan setiap hantaran pendek yang berjaya. Baiklah, permainan semakin rancak. Beberapa percubaan jauh dari luar kotak penalti oleh João Figueiredo, tetapi tersasar tipis. Penyokong Vietnam mula bersuara dengan tekanan tinggi kepada pasukan Malaysia. Malaysia semakin dominan. Hantaran dari tengah ke sayap kiri memberikan ruang untuk serangan balas. Baiklah, itu dia. Beberapa sepakan penjuru telah dihasilkan, tetapi masih tiada jaringan. Taktikal menunjukkan Malaysia menguasai bola 55 hingga 60%. Vietnam kini bertahan dengan disiplin yang lebih tinggi. Jurulatih Malaysia memberikan arahan bagi strategi babak kedua. Baiklah, separuh masa pertama telah pun berakhir dengan keputusan seri tanpa gol. Malaysia dan Vietnam masing-masing menunjukkan kekuatan taktikal. Iaitu minit ke-49, hantaran cantik dari Arif Aiman kepada João Figueiredo. Dengan gol, Malaysia membuka jaringan. Penyokong stadium bergema. Dengan ini suasana stadium turut meriah apabila João Figueiredo telah menyumbang mata kepada Malaysia. Corbin Ong menambah jaringan ketiga setelah serangan tersusun, iaitu gol Malaysia 3-0. Momentum sepenuhnya milik Harimau Malaya. Vietnam cuba mengawal tempo permainan, tetapi ruang terbuka sedikit. Baiklah, sekarang kita akan melihat kepada minit yang ke-88. Dion Coles menunduk hantaran lintang dari sayap dan itu dia
masuk ke dalam gol manakala kita dah memperoleh 4-0. Malaysia 4 dan Vietnam 0. Sorakan maksimum dari penyokong di Stadium Bukit Jalil bergema pada pengadil meniup wisil penamat. Keputusan akhir pada malam ini ialah Malaysia 4 dan 0 pada pasukan Vietnam. Baiklah, kita lihat pemain-pemain yang telah berjaya menyumbangkan mata kepada pasukan skuad Harimau Malaya, iaitu yang pertama João Figueiredo yang berjersey nombor 49, manakala gol yang kedua pula Rodrigo Holgaldo jersey nombor 59, yang ketiga pula Corbin Ong iaitu berjersey 67, dan akhir sekali gol yang keempat Dion Cruz iaitu berjersey nombor 88. Baiklah para penonton yang saya hormati, dengan berakhirnya ucapan saya sebentar tadi, maka tamatlah sudah perlawanan bola sepak yang kita saksikan bersama pada hari ini. Perlawanan yang berlangsung dengan penuh semangat, aksi yang menarik serta persaingan sengit antara kedua-dua pasukan, iaitu pasukan skuad Harimau Malaya dan juga pasukan Vietnam yang telah memberikan persembahan terbaik mereka di atas padang. Tahniah diucapkan kepada pasukan Harimau Malaya yang berjaya mencatat kemenangan pada hari ini. Kejayaan ini pastinya hasil daripada usaha keras, kerjasama pasukan serta strategi yang telah dirancang dengan baik oleh para jurulatih dan juga pemain. Kepada pasukan yang kurang bernasib baik, janganlah berputus asa kerana kekalahan hari ini bukanlah pengakhiran. Sebaliknya menjadi satu pengalaman yang berharga untuk memperbaiki kelemahan dan kembali supaya menjadi lebih kuat pada perlawanan yang akan datang. Baiklah, sepanjang perlawanan tadi kita telah menyaksikan pelbagai aksi yang menarik seperti hantaran yang kemas, pertahanan yang mantap serta percubaan-percubaan yang berbahaya ke arah pintu gol yang berjaya menceriakan suasana kita di stadium malam ini. Sorakan para penyokong juga memainkan peranan penting dalam menaikkan semangat para pemain di atas padang. Saya selaku pengulas anda pada malam ini ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan perlawanan pada hari ini, termasuk pihak penganjur, para pengadil, petugas stadium serta semua individu yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam memastikan perlawanan ini berjalan dengan lancar. Tidak lupa juga kepada para penyokong yang hadir di stadium dan kepada para penonton yang mengikuti siaran ini dari mana saja anda berada. Sokongan anda semua sememangnya menjadi nadi kepada kemeriahan dan juga keindahan sukan bola sepak kita. Sebagai pengulas pada hari ini, saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan, kesilapan kata atau kelemahan sepanjang saya mengulas perlawanan ini. Segala yang baik datangnya daripada usaha bersama dan segala kekurangan itu datangnya daripada diri saya sendiri. Akhir kata, saya berharap agar kita semua akan terus menyokong dan memeriahkan lagi sukan bola sepak pada perlawanan dan juga pada masa yang akan datang. Semoga kita akan bertemu lagi pada perlawanan-perlawanan yang seterusnya dengan aksi yang lebih menarik dan juga mendebarkan. Dengan itu, saya sebagai pengulas anda pada hari ini, pada perlawanan ini, ingin mengundurkan diri. Terima kasih atas perhatian anda semua yang setia bersama kami dari
awal hingga akhir permainan. Sekian, terima kasih dan juga selamat malam kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini berlangsungnya perlawanan bola sepak di antara pasukan Malaysia menentang pasukan Vietnam. Baiklah, di sini bersama saya seorang penyokong daripada pasukan Malaysia untuk mengadakan sesi temu bual bersama penyokong. Baiklah, selamat malam. Saya wartawan daripada stesen TV Sukan. Boleh saya tahu apa pendapat anda tentang perlawanan bola sepak pada malam ini? Pada malam ini saya lihat setiap pemain itu menonjolkan bakat-bakat mereka dengan baik sekali, dan juga pada hari ini perlawanan berlangsung dengan sangat-sangat menarik dan mendebarkan. Apakah perkara yang paling menarik perhatian anda sepanjang perlawanan tadi berlangsung? Pada pendapat saya, sepanjang perlawanan sebentar tadi berlangsung, saya lihat ada pemain yang menjadikan gol pada minit yang kedua semasa perlawanan. Ia sangat menarik dan sangat cantik apabila bola dimasukkan ke dalam gol tersebut. Baiklah, sebelum kita menambahkan sesi ini, apakah harapan anda terhadap pasukan ini pada perlawanan seterusnya? Saya harap pasukan ini akan terus berjaya sehingga ke hujungnya, dan saya ingin mengucapkan selamat maju jaya terhadap pasukan yang saya minati